hasilnya. Hasilnya saya suka kualiti. Watak yang pada awal dia cakap saya cakap jadi bomo itu dia look funny lah macam jadi bomo kan. Dia cakap dia ada 5 bomo, tapi saya sebagai bomo yang alami, yang tenang. Tapi lepas tu kita kelakar lah, means kira ada ketum lah kan. So mula memang saya tak mau. Saya memang memang tak mau dah lama tak berlakon dah. Ni berlakon. So jadi ingat Datuk Ghazali, jom kita duduk meeting dulu. Saya cakap a lot of yang pelakon ni banyak, KJ ada apa semua. Fun lah dia kata. So saya pun berbual dengan ni producer kan, my watak ni berat ke macam mana kan. Dia kata tak terlibat kat abang lah. You punya karakter you lebih tenang lah compare to orang lain. So lepas tu I pun rasa okey lah, why not lah. Dah lama. So Datuk, tapi kalau kita macam Datuk cakap tadi kan, jarak period antara you berlakon yang last film dengan yang sekarang sangat curangnya lama. Jadi macam kekok ke tak sebenarnya kan, bila dah lama tak di layar? Kekok jugalah. Saya macam gabra lah juga. Macam mana ni macam mana gini, macam mana aku saya cakap macam mana aku dah lama tak berlakon ni, aku berlakon sekarang saya berlakon. Tak ada abang merelek je kita abang buat ni di buat tak abang. So saya cakap okay, just give my best lah. Walaupun scene tu macam boleh katakan pendek tapi mungkin ada apa dia punya proses tu panjang ke, cabaran dia proses dia tak panjang sangat. Pasal saya ingat saya shooting 2 hari untuk scene scene tu tak ada, 1 hari kat situ, 1 lagi tempat lain. Tapi proses scene tu panjang because dia ada banyak halangan, kejap lembu datang lah, lepas tu abang pokok ada lebah lah kan. Diorang nak halau, nak letak asap dia, benda tu lebih mengamuk. So jadi saya dalam keadaan macam risau benda kat sini je kan. So tapi dia sebuah pengalaman yang baik. Dia tak macam dulu kita berlakon lain kan, tapi dia punya suasana yang ni lain lah. Dulu masa fenomena Isabella tu kita pun dia just pergi kan, tak ada fikir apa-apa lah. Fikir pasal pen tu kita okey tak apa you all gini-gini. So kita tak ada serius macam okey ni macam tu lah. Lepas ni kita akan nampak kita abang dekat layar lebar Sebagai sebagai pelakon filem. Kalau ada offer lagi. Tak tahu tengok macam mana. Ada yang ni, tapi I think kalau ada, saya of course saya nak mendalami lah lebih watak tu. Sebab saya suka film kan. Datuk lihat ada perubahan tak macam dulu filem fenomena kan, sekarang pula filem yang dah era baru, macam dia punya equipment pun macam lagi canggih kan. Ya, dia sekarang tak macam dulu kan. Dulu dia kena pergi bodak kat ni, sekarang dah tak ada semua. Dan genetic shot dia, director are very good on the angle of cut so kan, to make dia punya kelemahan tu jadi more better lah when they terms of editing. So dia terlalu berbeza kalau kita masa sebelum Taman Isabella. Kalau tu dia shooting semua mesti pakai colok yang sembayang tu kan, macam capu tu kat dalam bilik nak asap tu sampai you macam pedih mata. Habis rambut habis semua baru make up tebal kan. Ingat lagi kan. So sekarang lain lah. Sekarang is lebih banyak macam dulu. Kalau dalam filem lu fikirlah sendiri the movie tu Datuk cameo je ke atau macam mana? Yang filem dengan Nabil. Oh itu cameo je. Itu cameo je lah. Cameo dia sikit je. Sikit lah. Datuk wataknya ada tak reference yang Datuk tengok di filem-filem lain ke, atau memang Datuk tak input sendiri ke? Saya tak suka tengok cerita seram sebenarnya. Saya kalau cerita seram saya akan jadi macam suspense tu jadi
ni tu. Lupus Jadi je. saya bayangkan watak ni Alami ni dia katakan kita tenang. Dia kata kita pun watak aku ni tenang lah. Abang tenang, cakap tenang, relax. Tapi dia so today I tengok boy understand dan tenang tu belakang ni rupanya macam itu lah. So Johan sebagai dia punya climax dia bomo the last when memang climax tu saya understand tu dia orang letakkan okey ni jadikan dia tidak ada berlawanan ini. Tak sama. Dia tak berlawanan ini nak kena. Dia punya climax tu. Lepas tu kalau kita tanya sikit lah, kalau filem ini pun berkenaan dengan 5 bomo kan. Berdasarkan pengalaman saya rasa lah, kalau tak silap saya, maaf lah, Datuk Seri pernah juga terkena dengan perkara-perkara seperti ini. Kalau boleh sharekan sedikit lah. Yalah macam dulu pernah tadi dia orang tanya saya, memang dulu saya tak pernah percaya. Saya tak percaya. Selama-lama saya je menyanyi 10 tahun tak pernah saja. Tapi tahun 2000 berapa Awal tak, end of 2010 lebih kurang tu lah. Baru saya di era baru alami kan, benda tu kan. Alami benda tu lama lah juga, bertahun juga. Benda-benda berkaitan dengan memang tak percaya pun. Yalah lama kan saya macam ni kan, dah 10 tahun tak pernah percaya kan. Ada mana saya dah kena baru macam ada punya macam ni rasa kan. Orang bercerita macam ni rasa dia. Rasa dah kira macam you dah flat atas lantai lah. Sama you macam you dah macam bukan diri sendiri. you dalam ketakutan dia. Dia betul takut ni tak nak jadi dia. berapa lama awak ambil masa untuk nak recover daripada Air recover lama tahun. beberapa tahun? Berapa tahun. Terpaksa pergi berubat juga lah kan. Betul. Tanya ustaz. Lama lah. Awak ada bimbang tak benda tu akan jadi bagi Sebab tu saya nak cerita. So benda tu kita tak percaya nanti kan. Untuk mengundang. Tak tahu kan. Allah kita berserah je. Okey, tapi orang sekarang kalau selain pada orang daripada sihir, mereka kata juga tentang penyakit ain. Penyakit ain ni bila kita tak tahu. Orang tak suka. It can be anyone It kan. can be anyone. Do you believe in penyakit ain juga? Tahu, I believe kan ain tu juga. Tak tahu bila lama-lama sekarang saya tahu penyakit ain pun Ada. ada. Jadi kalau kita cakap mungkin dalam dunia seni, sebagai anak seni, benda-benda macam tu adalah risiko yang perlu tak boleh lari atau macam mana? Dulu orang cakap dalam dunia seni memang banyak. Maisa Aku tak ada pun, aku tak ada lah korang ni kan. So tak experience tu, dan you experience you rasa macam It's real. dia tak suka naik dia. Ada show tak nak pergi. Dia takut. Dia takut. Dia takut lepas dia takut nyanyi pun dia tak takut macam. Dia tak ada diri tu, ada diri tu lah. cara untuk awak lebih berhati-hati, macam contohlah tak terima makanan yang orang bagi ke, kan ada setengah orang kan nak bagi makanan dan sebagainya. So ada tak apa Air kalau dia kata air, kalau bagi air make sure air tu tak buka, jangan buka lagi, dah buka lagi. Hati-hati ya benda tu. Benda tu ada lah. Orang kita tak tahu kan. Daripada mana, hati-hati je lah. Apa jaga lah kan. Jaga lah. Lalu baca-baca lah kan. Dia ada pendinding lah orang. Kita berserah je tadi kan. Tapi itu je yang saya rasa lah. Tapi dia macam kau rasa macam mana macam orang tu Orang tadi kata nak terbuka lagi, nak berlakon lagi kan. Maybe ada watak yang memang nak. Tapi yang ada satu ni kat ni over the corner.